Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, berkait dengan lembu putih, jantan putih tu, yang nak mak panglima dia khabar lembu dia. Kita bawa balik lembu passion tu yang saiz besar lagi daripada tu, ada besar sikit lagi daripada yang selalu kita shoot ni. Itu anak yang beranak dekat sini, yang daripada Aceh tu, Aceh apa benda, daripada Kesultanan Aceh Darussalam tu kan. Bukan daripada GAM tu, bukan Gerakan Aceh Merdeka tu, bukan. Dia ada satu estate dekat sana. Dia lembu dia putih-putih, lembu jantan dia besar-besar kan. Kita bawa balik lebih kurang dalam 15 ekor. Yang paling ringan dekat situ yang apa benda, yang ayah saya claim kena jerat kaki sampai tercabut luka. Saya dah tengok, saya yang melepaskan dengan polis. Kalau Cik Ya dengan saya melepaskan lembu tu, lembu putih tu yang daripada Aceh tu, dari kebun sawit dekat Aceh tu, yang Aceh tu, tolong respon kata ada. Kalau tak ada, siapa dia Cik Ya? Yahya Osman, itu polis faham. Okey, lembu tu beli 15 ekor yang jantan tu semua sekali. Jantan tu beli daripada Aceh sana 15 ekor. Itu untuk disembelih. Kita sembelih lembu tu, duit tak dapat kat kita. Kita yang pergi bayar dekat apa benda, dekat satu syarikat syarikat PT ternak ni, dengan ST ternak ni kan. Saya yang pergi bayar dengan duit saya, akaun bank saya. Saya minta dekat satu kaunter dekat bank, dekat Jalan Uda. Jalan Uda ni dekat bukan dekat Langkawi. Jalan Uda ni dekat Pulau Pinang. Bank dekat atas bukit, dekat Maybank. Kita ada buat statement pembayaran ke Indonesia lah benda tu. Tapi masalah dia, budak Nazira ni dengan Dapi ni, dengan kelompok yang lepas 4 ni, dia menipu dekat situ. Dia mencuri hasil-hasil apa benda yang saya buat, termasuk Azizan ni, termasuk ayah pada Nur Ain ni, yang nak menguasai kedai saya ni. Ahmad Gaddafi, Muhammad Usuk ni, dia cuba nak manipulit keadaan dekat situ. Dan berlakunya satu pembunuhan yang Cik Yahya tak sedarkan diri dekat situ. Norbain. Ada polis tak perempuan nama Norbain? Kalau tak silap saya, tahun ni umur dia 63 tahun. Dah pencen lah kan. Ada tak Norbain? Bukan Arbain, Norbain. Kak Bain. Kain orang panggil tu. Saya ni dengan dia ni dapatkan report apa benda yang dia orang ni tipu. Lembu ni saya sembelih semua lembu tu. Tiba-tiba duit hasil tu tak ada dekat saya. Semua nak kontrol dengan kumpulan ni. Kumpulan militan Daesh ni, penipuan terancang ni, jenayah terancang ni. Kita nak minta pihak polis siasat semua benda, barang-barang tu, seperti mana kita buat report sebelum pada ni. Minta Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard yang saya apa benda, structure kan benda tu, tubuh kan daripada internal tu, interim tu gitu kan, untuk nak dapatkan persoalan pergerakan kumpulan militan Daesh yang menguasai kedai saya kan. Kenapa dia nak menguasai? Dia tak faham ke? Sampai kereta motor saya yang jual daging apa benda tu, habis kena rampas, kodong-kodong rampas dengan kumpulan putih ni, apa benda, penyedayah, dia bunuh. Kalau tak silap saya, Cik Yahya Osman ni terselamat daripada kejadian serangan tu. Kawan tu meninggal dunia tu. Tak silap saya, SI kawan tu. Saya tak ingat nama dia. Kalau boleh polis Pahang ni, kontijen Pahang ni, boleh bantu tak? Susun balik kertas siasatan ni, yang ada dengan Rufaqah, yang ada kena dengan GISD dekat Lepoh Hili ni, termasuk Ustaz Ahmed ni, dengan penipuan perbelanjaan Mara Kemas. Kalau boleh, kita nak satu kertas kerja penuh lah, yang mana-mana yang dibagi-bagi kepada kelompok-kelompok kecil yang itu, kumpulan kan, kumpulan penyiasat tu.
Yang melibatkan lembu saya beli dekat Aceh tu. Lembu yang masuk daripada Aceh ke sini tu lebih kurang dalam 2,000 ekor kot. Termasuk dekat di Kuala apa benda tu, ST Terenok tu kan. Saya dapat 15 ekor. InsyaAllah. Saya ambil yang paling kecil sekali, bawa balik ke sini untuk biarkan. Yang ada dekat sini dalam kumpulan yang selalu ditunjuk tu, itu anak yang beranak dengan sini. Ibu dia ibu hitam tadi. Ibu hitam yang tanduk depan tu, yang panggil tam-tam tu, yang jinak, sangat jinak tu. Itu ibu dia. InsyaAllah, mudah-mudahan. Untuk penjelasan semua dekat sini. Anak macam tu yang telah kena jual dengan kelompok Jenderal 2 Bintang Syahrizal ni, mungkin 7 atau 8 ekor. Sebelum pada tu Pak Tam dengan Pozi dia jual. Ada kelompok macam tu juga banyak. 65 ekor. InsyaAllah, mudah-mudahan.